Baru ni saya ada meeting kat KLIA 2 dan saya terfikir orang yang pergi KLIA ni takkan semua nak makan mewah. Mesti ada yang nak makan biasa. Makan nasi. So saya carilah pusing-pusing macam tak nampak ada food court. Ternampak Uncle Rogers jual nasi goreng. Okey lah, boleh try. Sekali masuk saya senyum. Yes! Kedai Uncle Rogers ni dalam food court. Saya pun masuk. Macam-macam brand ada. Dari Uncle Rogers kedai santan sampai ke brand yang saya tak berapa kenal. Tapi kat hujung elok je ada kedai nasi campur. Saya order lah nasi campur jimat sikit kan. Dan ni tak nak nampak pelik sangat, saya asyik rekod semua benda. Saya letak phone dalam poket. Dah jadi macam spy cam. Lepas tu saya makan, tapi saya pilih nak makan kat luar. Cari table dulu, ada anjung tinjau, best. Nampak view airport sambil makan. Dan bila nampak kapal terbang berlepas, ada satu perasaan excitement kat hati saya bila tengok kapal terbang berlepas ni. Tengok ramai pakcik-makcik masuk food court ni kat level departure depan CU Mart. Agak pakcik-makcik ni travel ziarah anak kot yang duduk jauh. Tapi tak selera nak makan kedai-kedai branded kat KLIA 2 ni. Mahal pun ya. Nasib baik ada kedai nasi campur kat food court ni. Lepas tu, sementara tunggu flight, boleh tak buat kerja kat sini? Ada tempat charge. Selesa juga. Tapi saya acah-acah je, bukan nak terbang pun. Cuma jumpa orang je kat sini. So next time pergi KLIA 2 dan nak cari food court, pergi intai kat level departure. Dan ini Andy Score.